saya fikir bila kita menyebut tentang auku ini bukanlah digunakan untuk menakutkan kita yang bersuara sebenarnya. Sebab saya fikir itu kali pertama yang pasal badak itu. Kali kedua saya kena lagi sekali dipanggil disebabkan 2 kali kau kena kali saya dipanggil 2 kali. Kali kedua disebabkan tulisan saya mengkritik Naib Chancellor. Sebabkan ketika itu ada Menteri Besar Selangor datang ke UMS. Nurudin Syahri. Ya, sehari selepas Menteri Pendidikan Tinggi datang, Zamri. Okay. Dan dia berucap di sana, Alhamdulillah hari ini Menteri tidak dinyanyikan dengan lagu. Dia kata macam tu. Dia Nurudin kata dengan nada ketawa dan gelak. Ya, jadi Sarkastik lah. ya, kita rasa ini tindakan yang tidak ada empati kan. Engkau yang sepatutnya menjaga kebajikan mahasiswa, engkau gagal, malah engkau memperlekehkan gerakan mahasiswa yang mahu bercakap soal air, soal kegagalan kamu. Jadi saya keluarkan satu tulisan dan saya dipanggil lagi sekali. Cuma agak menariknya kali kedua ini saya tidak beri kerjasama. Saya tidak datang. Mungkin nanti saya boleh bagi screenshot chat apa jawapan saya. Saya cakap, kamu ni tiada kerja lain ke? Mahasiswa boleh baca buku, mahu belajar, boleh cuci kereta lagi daripada pergi tempat kamu ni. Jadi saya memang tolak ketika itu.